Selamat datang dekat perumahan baru. Jom kita jalan tengok keluasan kawasan rumah ni dulu. Untuk keluasan bangunan rumah ni, dia lebih kurang 1277 plus kaki persegi lah. Keluasan dia punya tanah pula dekat sini 3498 something plus kaki persegi. Apa tahu dah, dia pun boleh parking kereta 4 biji kat luar. Dekat parking ni dia boleh parking 4 biji MPV. Apa yang dia bagi dekat dalam rumah ni? Dekat dalam rumah ni dia akan bagi semua jubin. Jubin dia daripada White Horse. Pintu dia akan dapat pintu yang macam ni. Dia ada sliding door. Ini adalah keluasan ruang tamu dia. So dia ada tingkap 1, ni tingkap 2. TV boleh letak dekat sini. Dekat rumah ni dia ada 4 bilik dan dual master bedroom. Ini adalah bilik yang pertama. Bilik yang pertama dia ni ada sekali dengan bathroom. Bathroom dia pun dia bagi pintu macam ni. So setiap pintu dekat dalam rumah ni dia akan bagi yang jenis macam ni punya. Ini bilik yang kedua. So bilik yang kedua pun dia ada sekali dengan bathroom juga. Selalunya orang bilik tengah ni dia tak ada tingkap kan. So kat sini dia ada tingkap. So dia ada pengaliran udara. Kita akan jumpa kitchen area. Sini adalah kitchen area. Kitchen area dia ada sliding door. Nak buat dining area pun boleh dekat sini. Bilik ketiga dan keempat adalah di belakang. Ini adalah bathroom yang ketiga. Ini adalah bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga dia ada pengaliran udara juga dekat sini. So apa boleh buka tingkap. Dan bilik yang keempat dekat sini. Still ada pengaliran udara dan dia ada tingkap. So mostly rumah-rumah kalau bilik tengah ke bilik belakang ke, kadang-kadang ada yang tak ada tingkap kan. Dekat rumah ni semua ada tingkap, hampa takkan lemah lah duduk dalam bilik tu dan takkan gelap. Rumah ni dia bentuk semi D tau. So dia ada kawasan dekat bahagian tepi dan bahagian belakang dia. Bahagian tepi dia ni, keluasan dia adalah 99 kaki lebih kurang. Tengok ni. Daripada sini sampai hujung belakang sana. Kat sini pula hampa boleh buat macam tempat rehat tau. Ataupun kalau hampa jenis main gym, boleh letak-letak barang hampa main gym ke kat sini. Jom kita pergi jalan sampai belakang. Tengok ni, dekat sini kawasan belakang dia pun masih luas lagi. Pagar dia ni pula, dia jenis buka macam ni tau. Pagar ni memang mereka sediakan untuk hampa dan ada mereka sediakan untuk buat auto gate sekali dekat sini. Ini adalah wiring untuk auto gate, lampu untuk pagar hampa lah. Kawasan taman perumahan ni dia dekat atas bukit tau. Jadi memang bebas banjir, tak ada masalah, hampa jangan risau. Dan kawasan-kawasan dia macam ada kawasan-kawasan yang nature, bukannya kawasan-kawasan yang bising dengan kereta ke dok. Dan dekat sini adalah lot Bumi Putra. Orang Melayu sahaja yang boleh beli. Yang paling penting sekali, hak milik kekal. Anggaran akan bina siap mungkin dalam tahun ni, tahun 2025. Walaupun kawasan dekat sini kurang kesesakan dan dekat dengan nature, tak semestinya dia jauh daripada bandar. Banyak kemudahan, antaranya Maidin Kulim dan Kulim Central Mall lebih kurang dalam 3 minit sahaja. Dekat kan? Jadi tunggu apa lagi? Hampa gerak unit ni sekarang sebab dia ada 10 unit sahaja dan 1 unit banglo.